Muhammad adalah nombor kebenalan 05, 07, 03, 10 dan 4 nombor takhir kita tak boleh dedahkan. Saya tak boleh sebut di sini kerana nanti Kang ada banyak kesalahan lain. Beralamat di nombor 1, lorong bendahara 6, Bertam, Perdana 2. Saya cari alamat tersebut. Alamat ni sama seperti alamat Timbalan Ketua Menteri. Nama pula siapa? Muhammad Anas Hakimi bin Muhammad. Muhammad ni nama Timbalan Ketua Menteri. Kita buat carian, saudara. Anak dia telah menerima derma siswa Jordan pada tahun 2025 dengan nilai 23,500 pada 8 Mei 9.38 pagi. Dia telah dapat transfer bank 23,000 saudara. Siapa dia? Anak Timbalan Ketua Menteri. Bapak dia siapa? Bapak dia yang mempengerusikan semua ni. Saudara faham tak? Kan? Orang lain, adalah orang lain susah banyak, tapi ada yang terpilih 1,000, 2,000, 5,000. Tapi anak dia, dan dalam program ini yang baru diwujudkan oleh Timbalan Ketua Menteri ini, siapa yang dapat benda ini, kalau dia berperingkat degree, dia nak lanjut pelajaran ke master, dia nak lanjut pelajaran ke PhD, Kerajaan Pulau Pinang melalui duit bantuan zakat kena tanggung dia sampai ke PhD. Sampai dia buat, kalau dia buat PhD. Dan lebih menarik, saya tengah minta sahabat-sahabat untuk teliti sebab dia dekat permohonan dia tu ada star. Bila kita tengok bahawa antara prasyarat dia ni nak pergi Jordan apa semua ni, mesti kredit bahasa Arab. Dan saya tengah teliti lagi kemungkinan bila keputusan tu saya nak double kredit, tapi setakat ini keputusan yang ada pada tangan saya, anak dia tak kredit pun bahasa Arab. Jangan terkejut, dan inilah hakikatnya. Pertama, anak dia dapat tu dah kejutan, kan? Kedua, saya minta maaf saya sebut, Muhammad penerima kedua saya cari kan, Muhammad Syafiq Syauqi bin Muhammad Suki, 0510041017 sekian nombor IC dia. Beralamat di 212 Jarak Atas, Tasik Lugo. Derma siswa juga 23,500 masuk pada 8 Mei. Package Jordan 2025. Bila kita cari siapa ni kan, sebab nama dia seperti familiar, rupanya dia anak Mufti Kerajaan Pulau Pinang. Okey. Terkejut tak? Kan? Kan? Okey. Jadi ini sebagai satu permulaan pada sesi malam ini. Begitulah kehancuran, dan semua institusi ini kebanyakannya adalah penerima zakat yang mengurus dan menerima sumbangan daripada zakat Pulau Pinang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, okey, mula-mula sekali apa? Bila kita mula, yang saya nak menarik perhatian ni, kita dah mulakan. Saudara tahu tak berapa panik institusi agama dan kerajaan Pulau Pinang ni? Seorang pegawai kanan yang saudara boleh rujuk balik selepas ini, saya mohon Harakah Daily dan Sufi dan sebagainya publish sebanyak mungkin QR code yang kita buat di buku itu. Untuk akhirnya saudara boleh pergi download dan boleh semak e-book kita. Dan saya bagi tahu e-book ini hanya sekitar 50, tak sampai 60% daripada maklumat yang kita ada, Sufi. Tak sampai. Kenapa? Kita tak nak ganggu SPRM dan badan-badan berkuasa untuk buat kerja masing-masing. Selamat datang, Cik. Kan? Untuk buat kerja masing-masing. Jadi kerana itu, kita tak dedah. Okey. Bila kita mula dedah hari itu, saudara tahu tak macam mana respon dalam institusi agama ni? Seorang pegawai tinggi kanan boleh cari staf-staf. Seorang kaki tangan pusat zakat telah dibuang kerja. Seorang kaki tangan pegawai pusat zakat telah dibuang kerja. Macam tu je. Dan akhirnya pembuangan ini menyalahi akta pekerja
Dan budak ni, hamba Allah ni sedang berusaha nak lawan balik. Tapi demi Allah, wallahi, bagi pihak peta, kita tak bertemu pun dengan manusia ni. Kita tak bertemu. Manusia ni bagi kita maklumat, tak bagi maklumat pun. Yang bagi maklumat ni orang lain. Yang bagi maklumat ni orang antara ni yang berdiri rapat dengan timbalan Ketua Menteri. Kan? Jadi, sebab dia tak nak tanggung dosa, Sofi. Saya faham. Bila dia bercerita dengan saya, dia kata betul, anak bini kena makan, pekerjaan ini penting, tetapi selemah-lemah iman, dia kata apa yang dia buat ni ialah selemah-lemah iman, Cikgu Bat ambil lah maklumat ni, Cikgu Bat pergi. Kan? Tapi, saudara tahu tak ada pegawai tinggi yang cuba menjilat timbalan Ketua Menteri. Sofi, bulan Ramadan, Sofi, dia bawa Quran. Dia bawa Quran, jumpa dengan pegawai-pegawai yang dia syaki, suruh pegawai ni pegang Quran, junjung letak atas kepala, bersumpah dia tidak bekerjasama dengan peta mahupun orang pihak luar yang lain membocorkan maklumat. Maksud dia apa? Maksud dia memang kau tahu dan sedar apa yang kamu buat ni kerja salah, tetapi kamu tahu tak kerja salah tu Tuhan marah? Kamu tahu tak kerja salah itu berdosa? Tetapi kamu menggunakan nama Tuhan, kamu menggunakan mukjizat Muhammad yang paling besar untuk umat Islam, Al-Quranul Karim, untuk melindungi kerja buat salah kamu. Kamu suruh staff junjung Quran kan? Ini Allah, hai. Ini yang gambar dalam masjid. Ya, gambar dalam masjid. Salah seorang, saya pergi download booklet ni, saya boleh tengok. Aku baca baru siri 1. Siri 2 belum tentu lagi. Kita tak ada gambar pegawai ni paksa orang bersumpah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pertama, dalam bab yang ini, saya nak dedah berkenaan dengan skandal Smart Karyah. Skandal Smart Karyah ni apa yang saya nak bagi tahu Sufi, ada sebuah apps diperkenalkan, aplikasi, aplikasi ini nak daftar semua karya masjid-masjid daerah, masjid-masjid besar, dan karya boleh buat aduan melalui itu apa semua kan. Okeylah. Saya melihat ada elemen baiknya di situ, ada elemen baik. Tetapi apa yang tak baiknya ialah Smart Karyah ini telah menggunakan sebanyak 2.16 juta untuk 10,000 216 masjid dipaksa bergabung dalam Smart Karyah ini. Satu masjid harga dia RM10,000 aplikasi ini kan, dan jumlah yang digunakan 2.1 juta. Sufi, program ini dibayar dengan duit zakat. Dan bukan saja itu, tak ada tender terbuka. Ini bukan 10,000 Sufi. 10,000 untuk 206 masjid, sebanyak 2.1 juta duit zakat dibelanjakan, dan buat aplikasi diberi tanpa tender terbuka, diberi kepada syarikat kroni. Syarikat ni buat aplikasi tak? Syarikat ini telah bagi sub kepada sebuah syarikat lain yang memang syarikat buat aplikasi dengan harga yang sangat murah daripada 2.16 juta ini. Okey. Dan hasil MyRisk Dynasty ke Cikgu Bat? Ya. Betul. Dan kedua ialah, kalau pergi kepada komen-komen iOS dan Play Store, pergi tengok komen tersebut, ialah jelas aplikasi ni dapat 1 bintang, dan aplikasi ni ada banyak komen-komen negatif kan. Nak login tak boleh, registration problem, macam-macam. Jadi maknanya apa? 2.1 juta, kawan-kawan datang buat proposal, nak buat aplikasi, bagi saja tanpa tender terbuka, sebab kawan ni pun tak mampu buat aplikasi, kawan ni bagi pula kepada syarikat lain, untung atas angin. Yang hampa untung atas angin ni duit zakat pun. Duit zakat kan. Dan ini
merupakan kesalahan pertama dan kita baru saja melengkapkan ini. Bab yang ini kita belum buat laporan SPRM lagi, tetapi bab yang ini kita baru saja selesai. Kita tahu dia transfer siapa, kawan siapa, bagaimana rundingan dibuat dan apa kickback. Ini bukan peruntukan bersih sungai, ini bukan peruntukan buat jalan raya, kan? Ini duit zakat pun ada kickback, kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk semua hengki-pengki ni, saya tak pasti tapi saya menganggap untuk semua hengki-pengki ni ditutup supaya semua senyap, semua tak bercakap apa. Saudari yang saya hormati sekalian, kali pertama dalam sejarah, selalu orang yang jadi board director, orang jadi ahli lembaga pengarah pusat zakat ni, Sufi, dia tak ada, kebanyakan ni kerja sukarela je lah, kan? Datang selalunya sebelum ini datang mesyuarat dapatlah 300, kan? Dapat 300, mesyuarat adalah 4 kali ataupun 5 kali dalam setahun, kan? Tak sampai pun selalunya sikit lah mesyuarat board director zakat ni, kerana dia terdiri selalunya di seluruh negara Malaysia, dia terdiri daripada tokoh-tokoh keuangan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dihormati oleh rakyat. Jadi supaya dia boleh membuat teguran, boleh check and balance kepada proses zakat itu sendiri. Tapi malangnya di Pulau Pinang, apa yang berlaku ialah baru ni kan, lembaga pengarah zakat Pulau Pinang telah diluluskan 4 bulan bonus. Tahun baru itu, nak masuk tahun baru, dia ada bonus tahunan, Sufi. Dia ada bonus tahunan. Ini macam lembaga pengarah berniaga apa ni, kan? Ada syarikat untung banyak, bolehlah ada bonus tahunan. Dan bonus tahunan dia berapa? Bonus tahunan dia 4 kali ganda, 4 bulan gaji. Pelik tak? Dan ini membawa kepada jumlah 12,000 bonus satu board director. Saya syak mudah saja untuk sumbat dan senyapkan mulut. Kan? Saya saudara yang saya hormati sekalian, dan allowance bulanan yang allowance mesyuarat yang selama ni 350, Sufi. 350 allowance mesyuarat dia. Kali datang mesyuarat 350. Tiba-tiba tak semena-mena dinaikkan kepada 700 kali datang mesyuarat. Kali datang mesyuarat 700 naik daripada 350, naik sekali ganda 700. Ini dah sangat pelik kan. Adakah saya tanya persoalan ini, adakah kerana kerana untuk menutup mulut? Dan bonus itu juga sampai kepada staf. Bonus kepada staf ni ada orang setuju, ada tak setuju, kan? Tapi bagi saya ia masih dipertikaikan. Kenapa tiba-tiba bagi sampai 4 bulan? Ini bukan Maxis, ini bukan TNB, ini bukan syarikat-syarikat yang berniaga yang ada keuntungan yang sehingga bonusnya melampau-lampau, kan? Jadi adakah persoalan yang muncul supaya semua tutup mulut? Dan alhamdulillah tak tutup mulut pun, Sufi. Kan? Macam tadi saya beritahu, orang yang berada sangat rapat dengan Timbalan Ketua Menteri, dia sebut dengan saya, Cikgu Bat, betul saya perlukan pekerjaan ini, Cikgu Bat, anak bini saya perlu survive, dan tetapi tak, dia mengaku tindakan selemah-lemah iman lah Cikgu Bat, ini benda yang saya boleh bantu, saya tak nak kena hisap dengan teruk sangat apabila saya di sana nanti. Itu disebut dengan saya, kan? Walaupun kamu bagi bonus, kamu bagi apa, kan? Alhamdulillah. Seterusnya, Sufi, saya bagi tahu, kan, selain daripada Hanani Hamid yang diambil menguruskan kewangan seluruh head